Okay geng, ni kita tahu ada apa hari ni geng. Oh, ada apa hari ni? Okay geng, so hari ni sebenarnya adalah hari Pro 2 Day. Ada event di Stadium Shah Alam. So sekarang ni sebenarnya aku tak dapat pergi. Diorang panggil aku untuk join lah parking kereta di sana, tapi aku tak dapat nak parking sebab aku ada kerja hari ni, terlalu sibuk geng. And then untuk sekarang ni aku tengah tunggu member aku seorang lagi. Dan ada seorang customer aku, dia nak rep bonet depan Forge Carbon lah, macam bonet aku ni. Okay, sebenarnya aku pun dalam masa sama kita ada buat bisnes kecil-kecilan lah untuk siapa nak modify kereta apa, boleh rujuk aku geng. Okay, and then sekarang ni aku nak share dengan korang lah. Kita nak tengok kereta sana Pro 2 apa yang cute di mata aku. Aku akan ambil 10 ke 15 kereta sahaja yang sedap, cun setup di mata saya sendirilah. Okay, so sekarang ni geng, macam biasa, jangan lupa subscribe my channel, komen dan share. Subscribe itu gratis, mantap, let's go. Faris, sebenarnya aku buat YouTube lah Faris. Ini geng, kita punya customer, bukan customer lah, aku panggil supporter Tegar ni geng. Faris nama dia Faris so ni dia, kereta dia Pro 2 Myvi G3 facelift Advance. Cash. Oh, okay. So dulu owner ni geng, dia pakai Satria Neo Faris, betul Faris Betul. So sekarang ni member dah tukar, Satria tu dah bagi adik bagi ke jual? Oh bagi, oh alamak best ni geng. Kalau aku dapat abang macam ni best gila geng. Okay, so ni geng, dia dulu pernah support aku beli side mirror. And then sebenarnya kereta dia ni aku, kalau di mata aku banyak boleh buat ni geng, banyak boleh bikin geng. Tapi nanti kita tunggu. Lepas tu owner ni kata dia kaki travel Faris kaki travel geng. So bila kaki travel ni, kalau nak racun dia macam aku kena stop dia bagi pergi travel untuk beberapa bulan 3 hours later. Okay geng, so kita tahu dah parking sana. Kita abang Auk, ni dia abang Auk. Kita ada Faris. Dan kita ada idola Clark Loceng G3 FL. Okay, so sekarang ni kita nak tengok event ni. Dan lepas tu, okay, kita kumpul sebenarnya aku dah cakap kat intro tadi, aku nak pilih 15 kereta Pro 2 yang cun di mata kita. Nanti korang pilih lah, korang 3 ke Eman 2, 3 ke 4 ke macam mana. Kita tengok lah antara Pro 2. Okay, kalau kita pilih Myvi macam tak adil lah kan. So kita pilih Pro 2, kita tengok lah Alza ke apa yang cun-cun. Stay tune guys. Right. Okay, sebenarnya kita daripada sini pun kita dah boleh pilih dah. Okay, 15 the best Pro 2 di mata kita Kita tengok macam mana. Okay, sebenarnya aku rasa kita pilih kat luar ni dulu. Okay, pada kos tu juga kita pilih. Hai, idola Clark Loceng jauh no. Mentang-mentang lagi kita auto kan. I don't know. Kau aja, mentang-mentang kita auto. Jangan ada. So member, okay, aku rasa sebenarnya daripada luar ni kita dah boleh pilih. Kita ambil 3. Okay, satu Okay, jom kita usah dulu, jumpa baru kita buat video guys. Okay geng, untuk kereta yang pertama daripada 15 kereta, aku pilih kereta ni. Aku tak tahu owner nampak ke tak. Okay, so aku minat kereta dia, setup dia memang rendah geng. Ni kalau masuk ICT ni aku tak tahu lepas tak. Tapi abang ni number 1 daripada 15. Antara salah satu kereta yang daripada 15 kereta. Ni apa, ada ni kita salah jalan ke ni? Okay, so jom, okay, kita bagi diorang jalan dulu. Okay geng, sekarang ni dekat depan saya adalah community Pro 2 Arus geng. Alright, so kalau kita tengok kat sini, Kelab Arus Santai. Okay, kita tengok salah satu antara semua ni mana yang sedap di mata aku. Okay, ni sedap di mata aku lah. Alright. Okay, bang, tak maaf bang Yang ni kita siapa bang Kita abang boleh tengok owner ke? Owner tak ada Okay, tak apa. Sebenarnya saya buat konten 15 kereta yang cun di mata kita. Dan saya rasa berminat dengan kereta Arus.
So ni daripada komuniti Arus Santai. Arus Santai So otak seminit Sebenar Yang sebenar otai. Abang mana otai? Sebenarnya saya buat konten 15 kereta Pro 2 yang cantik dan cun di mata saya bang. Dan saya berminat kereta Pro 2 Arus lah di antara 15 tu. Okey bang, ni kereta abang ke bang? Okey bang, kalau saya nampak ni soalan yang common orang tanya, berapa dah habis bang? Berapa ribu tu bang? Dekat 10. Dekat 10k bang. Masya Allah geng. Okey, kalau saya nampak ni bang, betul, kalau saya nampak sini Pro 2 Arus, kalau original dia memang tak ada side step, betul? Betul. Yang ni memang abang tambah. Kalau kita tengok di sini memang wah, owner menang Tahniah bang. Okay, thank you bang. Alright, tahniah bang. Menang apa tu bang? Best of apa tu? Walau weh. Sekejap saya dekat sikit bang boleh bang Alhamdulillah geng. Alright. So merangkumi semualah Pro 2 Arus yang cun-cun di sini. Dan tahniah semua. Saya minat lah actually Pro 2 Arus. Mana tahu satu hari dah berfamily kan. Yeah boy. Okay, so terima kasih bang. So kereta ke 14 antara 15 kereta yang cun di mata saya. Okay, tahniah bang Baik, terima kasih. sama-sama. Okay bang, minta diri dulu bang Kak. Alright, baik. Assalamualaikum. Kau bang, kau. Lampu dia tak ada. Cun geng. Geng Pro 2, barisan Pro 2 Beza, Myvi G3 facelift. And then ini macam saya kenal abang pancing bang. Bang, salam kenal bang Tak, saya nak jumpa abang bang sebenarnya bang. Tak ada. Bang, okay, saya minta izin. Sebenarnya saya tengah buat konten 15 kereta Pro 2 yang kami rasa lain daripada lain dan kami minat Dan antara salah satunya kereta abang. Okay bang, sorry bang tiba-tiba datang macam. Okay, soalan common bang, berapa habis bang untuk kereta ni bang? Wife tahu ke? Boleh dia tahu boleh tahu Okay. Berapa habis bang? Setakat ni dalam 20 lebih ke. 20,000. Memang campur semua lah. Campur semua bang. Tak, tapi kalau campur semua tu tak 20k actually satu amount yang gila lah di mata saya lah. So memang abang fighter. Okay bang, saya bawa pasan fender dan juga bumper abang grill semua adalah forged carbon. Ya betul. Yang ini abang celup ke atau macam mana bang? Celup ya bang Bang, lepas tu abang buat kain sini batik bang. Ikan koi ikan koi. Bawa siap semalam. Bawa siap semalam. Bawa balik semalam. Bang, gila bang Aku rasa macam jangan kata bila dah berfamily tak boleh modify kereta bang. Ayah. Boleh. Okey, boleh bang Yang penting cakap benda betul. Bang, yang penting lawan bang. Okey bang, untuk enjin abang nak buat apa bang? Kalau nampak ini macam ada toyol sikit bang Yang ni boleh shoot bang boleh. Yang ni mula untuk block off. Lepas tu bila kita dah tukar block off works ni, so ni sekadar hiasan lah. Okey. Dan seperti kita tahu untuk Pro 2 Ativa ni adalah CC 1.0 turbo. 1.0 turbo geng So memang pun boleh jadi. Cun geng. Assalamualaikum. Siapa owner? Abang owner Owner alam bang. Mula-mula saya ingat macam Volkswagen bang. Okey bang baik bang Salam kenal bang. Awak. What? Kenal bang Allah, terima kasih. Oh my god. Wow. Okey. Ya Allah, terima kasih bang Yang ini bang tinggal spoiler ni bang. Spoiler kau saya ada. Tengah pakai. So okey, kita shoot ala-ala bang boleh share bang okey, so kereta ni adalah Pro 2 Myvi G3 atau G3 facelift. G3 facelift bermakna gearbox dia adalah DCVT. Okey, macam bonet kita tahu bonet ni adalah bonet original Myvi G3 dan abang delete wiper. Sekarang ni bumper ni, kalau saya jujur, ni sebenarnya bumper Volkswagen Golf Mark 7, betul? Okey, macam mana abang rasa bang? Ke ready made bang? 30%. Okey. Atas still sama. Alright. Faceliftnya. Faceliftnya. Just potong cutting dia ni. Okey, yang ni Lepas tu
sambungkan dengan motorcycle-nya. Oh, boleh masuk. Boleh masuk. Oh, sama-sama ada line. Sama-sama ada line, lepas tu jahit balik. Jadi bermakna golf bukan lebar. Ataupun memang benda ni abang sebenarnya lebar tapi abang potong sikit lah. Oh, okey. Alright. So overall memang aku minat. Sebenarnya orang kata apa, oh ni setup abang lah, setup itulah. Sebenarnya kalau macam Auk lebih suka setup yang orang main custom tau, berbanding yang ready made lah. Tapi kita tak ada salahkan komen konsep tu ke konsep ni. Tapi kalau Auk dia sendiri, okay, ni abang sendiri dengar abang saya memang more pada minat orang main custom antara macam abang. So kita tengah pilih 15 kereta yang terbaik Pro 2D tahun ni bang. Dan abang tercalon lah. Aku rasa abang ni tercalon nombor 2 lah. Sebab aku pakai Myvi, bukan select bang tapi nombor 2 antara top 15. Okay, kita boleh tengok depan bang? Boleh, mari bang. Top 15 abang ni nombor 2 terus, tak ada ikut turutan geng. Oh, damn, boleh masuk Boleh. Masya Allah. Kita buat dia bang. Tak, ini kalau member saya pakai golf pun dia pening ke bang? Ini golfnya bumper Betul. bro. Aku tak tahu yang kat, sumpah demi Allah, aku respect lah. Sebab nak custom makan modal Betul. makan modal geng. So kalau kita tengok di sini, atas adalah bumper grill original Pro 2 Myvi GT facelift. Dan lepas abang potong bang adalah dia punya potongan dia. Dan bumper ni sebenarnya lebar, tapi aku tak tahu abang ni buat macam mana. Mungkin dia kuncup sikit ke apa benda ke. Dan handsome lah geng. Aku rasa ni baru layak lah masa event lah. Cik, tak ada, sebenarnya kereta lain pun layak je. Cuma ni yang macam ni, orang nak lain daripada yang lain. So yang ni memang handsome. So daripada Sebab saya pun tak suka sama dengan orang. betul bang. Kadang kalau ada orang tiru, saya jual yang ni, buat yang lain pula. Buat lain pula bang Lain pula. Lepas ni apa pula bang? Rahsia lah. Itu rahsia. Rahsia lah bang Okay. So yang ini abang ada group ke? Ataupun solo? Group. Group. Ada Black Concept. Black Concept saya kerap dengar lah di TikTok. So memang korang actually Black Concept is macam kenal Sekejap bro, buat konten sekejap. Black Concept actually adakah fokus pada Pro 2 Myvi GT ataupun macam mana korang? Random bang Random. So adakah kena main black baru boleh join? Tak juga. Tak juga? Black Concept juga. Black Concept juga. Oh, okey. Bermakna Black Concept ni hanya community lah. Maknanya korang nak join ke apa tak ada masalah. No select bang No select Alright, so thank you so much bang. Ada social media ke bang? Boleh share? Ada nama TikTok. Okey. Malik 6145. Malik, okey. 6145 dia punya nombor ni geng bukan 77 bang Astaghfirullahaladzim. Okay, so thank you so much guys. Mantap guys. 6.5 hours later. Cakap jap. Okay, so kereta bro ni sebenarnya antara terpilih top 15 kereta yang the best of the best di mata saya lah. Okay, sebenarnya kita bukan select lah, sebab kita pun pakai Myvi juga. Okay, tapi kereta brother ni aku minat sebab first kereta yang aku rasa aku first time tengok pakai half roll cage Myvi GT3. Boleh tengok bro? Boleh. Dalam boleh tengok tak boleh buka Okay. Boleh. Kereta track kan? Oh, tak boleh buka. Boleh ke? Allah, geng. Oh, hang lock daripada ni. Kau geng. Sangat kau dengan exhaust number plate boleh tunjuk Boleh bang Kereta ni sangat famous di Sepang daripada grup The X Moon. Bang The X Moon. Baju dia pun saya masih simpan lagi sampai sekarang. Itu bro bagi. Saya simpan tau. Saya siap siap balut. Saya dengar Razik dapat. Memang steering pun boleh cabut. Memang steady. Kalau orang nak curi pun tak boleh apa-apa. Okay. And then pakai clip. Oh, kau ni. Bonnet kita geng bro. Bonnet kita geng. Set sikit Bonnet sikit geng Color pun sama. Fender color Color seakan. Oh okay. Ya. Seakan betul. Oh. Ni kereta apa? Okay, so thank you so much. Bro, saya duk panggil bro. Nama apa bro panggil? Panggil Din. Panggil Din. Okay, baik Din. Alright, okay Bang Din. Memang kau kita abang ni. Aku rasa macam terpegun lah. Dan aku respect. Tadi ada jumpa Myvi GT3 facelift. Bumper depan belakang dia custom golf. Ada tu warna putih Betul. Dan lepas tu kereta brother ni, aku gelarkan kereta ni. Bukan gelarkan lah, maknanya yang ini kategori toge spec lah. Di mata aku di mata saya Din yang ni actually is toge spec. And then handsome.
So kalau nak bawa skandal lebih pasal tu dah tak boleh lah. Bukan. Okay, thank you so much guys. Mantap guys. Let's go, kita check lagi. Tahniah Abang Din. Alright. Sebenarnya gamble bang, kita santai je, okay? So bang, sebenarnya kereta abang ni first Sirion yang terpilih dalam 15 kereta the best of the best di mata saya. Wow. Terima kasih bang. Okay, sama-sama. Okay, sebenarnya kereta ni aku share di TikTok. Aku ada like dia punya TikTok, dia punya video, dan dia buat dekat member aku, Amir Fikri. Betul. Dia polish dengan Amir Fikri. Polish coating ke? Polish. Awak polish coating semua. Lepas tu awak pun tak jaga lah. Stoncik tak jaga. Oh lah. Abang tengok ada Kalau banyak stoncik ni selalunya kaki cucuk. Tapi bang, carbon Kevlar bang. Berani bang Berani bang cucuk. Kalau aku ni kan dah tak berani ya geng. Sebab carbon ni geng, ini bukan carbon yang macam awak buat rap geng. Yang ni this is the original. Dan carbon ni kau susah gila nak nampak orang buat. Betul bang selalunya forged carbon, carbon fiber ataupun honeycomb carbon. Kevlar paling susah. Ada seorang member awak Ijaz Crew, ada seorang budak Johor. Abang kenal dia pun main carbon Kevlar juga. gila Kevlar tu. Dia pun dah convert menu dah geng. Okay, so bang, color ni cat ke red bang? Cat bang Dia sebenarnya merah. Oh Okay, dia merah. Kak butuh warna ni geng. Dia merah, kita masuk pearl gold. Pearl gold. So bila merah campur dengan pearl gold dia orange. Oh, bang, saya buka flash jap boleh bang Boleh. Boleh ni. Oh, asal merah. Dia merah. Base coat dia merah. Okey. Kita tembak pearl gold, dia jadi warna baik geng. Bila kena cahaya baik bang dia merah. Kita masukkan pearl gold, kita lain 3 layer. Dia kat lain bang Okey geng. So aku tak tahu aku yang butuh warna ke apa, tapi nampaklah dia punya tu. Alright. So setup suspension menggunakan adjustable lah. HWL. Okey geng. Alright. Dan lepas tu di bahagian belakang bang, saya tengok pun carbon Kevlar agak. Betul Kevlar. Alright. Dan yang ini memang abang stay mana bang Abang Duk Bangi. Oh Amir. Tapi geng setup macam ni maaf bang ni bukan nak bagi terasa bang. Setup ni selalu setup budak-budak JB Betul betul. Memang ini sebab budak-budak JB geng kaya-kaya geng. Aku rasa diorang kerja Singapore kot. Macam abang ni. Ya. Tak, pada mulanya aku tengok abang ni budak JB kan. Tapi bila aku tengok balik tu aku tanya, asal dia boleh pergi kat Amir Fikri kan? Punca jauh. Okay, so bang boleh tengok dalam bang The second car yang kita tengok dalam. Handsome geng. Ui, carbon Kevlar geng. Nampak tu meter berapa beradik tu? 6 beradik. And then seat daripada Bright apa ni, semi bucket bang Betul semi bucket. And then nampak ada piala di situ. Abang ada masuk kategori hari ni? Saya masuk kategori carbon dengan port and bank. Port and bank. So macam mana bang? Alhamdulillah dapat. Alhamdulillah. Tahniah abang. So tak salah lah kita review kereta abang ni. Dan bang, tayar sangat instant bang. Tayar apa ni bang? Saya pakai 4 semi coating ni lah. Ini ini dah semi stick dah nak kat fully tau. Sebab jalur dia ni dah sikit tau. Dia tak macam Edionan ke apa. Yang ini dia lagi, dia nak hampir dah nak ke full slick. Alright. So ni kereta abang ni memang handsome. Korang boleh follow dia punya TikTok. Okay, TikTok abang apa bang? Nama Sirion Celup. Sirion Celup bang Celup. Okay, tapi ni bukan celup ni memang ori aku rasa. Setup dia cun lah. Oh yeah. Alright, so thank you so much bang. Tahniah kerana top 15 yang terpilih kereta. Abang saya kategorikan abang kereta yang ketiga lah daripada 15. Kereta Den nombor 1, nombor 2 yang Golf, abang nombor 3. Sebenarnya kereta Sirion ni sebab aku main setup MyV. Sirion ni aku susah sikit nak terima tau. Tapi bila aku tengok colour abang ni, first aku memang favourite colour orange. Dan lepas tu carbon Kevlar is rare. So that's why aku rasa dia layak nombor 3 daripada nombor 15. Tahniah bang Okay bang, thank you so much bang. Tahniah. Alright, thank you so much bang. Mantap. Okay geng, kereta seterusnya 15 kereta yang cun, handsome di mata I. So antaranya kereta Mamat ni geng, brother ni. Dan kalau kita tengok kereta dia, just intercooler intercooler geng, kereta abang ni. Okay, so yang ni sebenarnya yang buat carbon Siapa nak buat carbon dengan you, bonnet depan, fender, side mirror, semua barang lah. Semua boleh, dan semua kereta boleh buat lah. Right, so kita boleh pusing je Kita tengok bro, ni bumper GR ada look bro handsome bro. Okey, minta Forged carbon original JSM 1098. Forged carbon original. Lampu custom Minta tolong bagi laluan lampu custom sikit sebab
Asia ke Myvi antara tu lah. Cun. JSM 1098 Okay, bro. minta Alif. Thank you so much, bro, eh. Thank you so much, bro. Sebab laluan tu dah block. Thank you so much, Cun. Nak keluar. Mantap.